2 tahun dah berlalu. 431 juta ringgit dah dibelanjakan, tapi air pun masih tak cukup. Orang Kedah, undilah Sanusi lagi. Keperluan asas seperti air adalah hak rakyat, bukannya pilihan. Di Kuala Kedah, rakyat masih berjuang untuk air yang sepatutnya menjadi perkara biasa. Tetapi kerajaan negeri, MIA. Jom kita tengok apa kerajaan negeri cuba usahakan selama ni. 2 tahun, penduduk Kuala Kedah berjuang dengan bekalan air yang tak mencukupi. 431 juta ringgit dah dibelanjakan untuk naik taraf loji rawatan air pelubang. Tapi, apa hasilnya? Sejak 2023, masih sama. Air hanya ada 15 hingga 30 minit sehari. Kata setahun je dah siap projek ni. Nampaknya orang Kedah dah kena scam. Penduduk terpaksa beli air mineral dengan kos antara RM500 hingga RM2,000 sebulan. Ini krisis air tau, bukan masalah kecil. Negeri pembangkang, sibuk nak petikai insiden kebakaran di Putra Heights hari tu. Tahu tak beza antara masalah keperluan dengan masalah ditimpa bencana? Waktu insiden hari tu, Menteri Besar Selangor turun padang tau. Di Kedah, masalah asas macam air pun masih tak selesai. Apatah lagi kalau ditimpa bencana. 2 tahun, 431 juta kos telah ditelan, tapi langsung tak ada perubahan. Ini baru cakap pasal keperluan asas, bukannya bencana. Oh ya, waktu Kedah banjir dulu kan Sanusi tengah sibuk holiday. Jadi, undilah Sanusi lagi. Mana tahu berapa ratus juta lagi dibazirkan untuk kos buat kerja yang tak selesai sampai ke sudah. Keperluan asas ni bukannya untuk ditangguh. Ia adalah hak rakyat.